klik portal AINS Nilam di Google Search. Log masuk dengan akaun Delima. Pastikan anda menggunakan akaun Delima anak anda. Pastikan guna password yang betul. Kemudian klik continue untuk terus ke paparan AINS Nilam. Bagi mereka yang pertama kali masuk, boleh klik dan isi profil AINS Nilam seperti berikut. Seterusnya, anda boleh klik paparan AINS ataupun butang tambah untuk mula merekod bacaan buku. Klik buku ataupun e-buku. Murid-murid terus masukkan tajuk, jenis buku fizikal ataupun e-buku. Ada perkara yang perlu dimasukkan wajib yang bertanda bintang merah. Baiklah, sekiranya tiada bintang merah, murid-murid boleh skip dan terus ke paparan yang seterusnya. Setelah selesai, rekod bacaan murid-murid telah pun berjaya diisi. Murid-murid boleh rujuk di carta pendahulu untuk memastikan berapakah markah rekod bacaan dan berada di tingkat keberapa. Murid yang berjaya melengkapkan kesemua rekod bacaan ini akan diberi sijil penghargaan Nilam, iaitu pengiktirafan 1 hingga 5 bintang Nilam, dan markah akan direkod sebagai markah PAJSK. Bagi murid tahap 1, markah ini akan dibawa sehingga murid berada di tahun 6. Jadi, mula rekod bacaan sekarang secara maya. Selamat merekod bacaan.